Salam sejahtera. Hari ini saya buat sambungan klip video berkaitan dengan lampu solar yang saya bagi tahu kepada anda disebabkan kerosakan bateri ya. Okay, so kalau dilihat pada papan litar dia ada BMS, namun bateri yang di charge tu tidak cut off pada lebih kurang 4.2 volt Jadi saya belikan BMS, nampak tu yang warna hijau tu, saya pasang dan kini dia cut off pada voltan 4.25 seperti yang anda boleh lihat di permulaan klip video ni ya. Okay, so anda beli BMS macam ni, cara pasang senang, belakang ada tulis. Okay, kalau B positif, B negatif bermaksud bateri terminal positif dan bateri terminal negatif. Kalau P positif dan P negatif bermaksud panel solar, okay, yang positif dan negatif So apa yang anda perlu buat, anda sambungkan positif dan negatif, pastikan tidak terbalik pada bateri, dan P anda ambil dari papan litar ni, sambung kepada BMS tu. Okay, lepas tu masalah selesai. Okay, so pastikan kalau anda baiki lampu solar, anda dapati bateri rosak. Okay, lepas anda tukar bateri, ambil multimeter, sambung kepada papan litar, lihat sama ada dia cut off pada 4.2 volt ataupun tidak. Kalau tidak, pasang satu BMS, masalah selesai. Okay, boleh? Selamat mencuba.